Okey. So, teka-teki dah terjawab ya. Tapi belum, tunggu sampai habis, ada lagi benda-benda yang akan diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kewalaipe Tachahau Vanakkam. Nama berita Kopi Bosian. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian yang datang dari dekat dan jauh, terima kasih kerana hadir ke pengumuman hala tuju politik saya dan saudara Rafizi Ramli. Tidak lupa juga kepada yang lebih ramai yang menonton di internet. Yang ramai yang ikuti dan ramai juga kawan-kawan saya tadi mesej mereka tak dapat masuk sebab kita pecah panggung pada hari ini. Tadi kita telah dengar ucapan anak-anak muda. Saya dan Rafizi ini dah tak berapa muda. Tentang idealisme dan cita-cita mereka. Sama ada kita sedar atau tidak, separuh daripada penduduk Malaysia berusia 31 tahun ke bawah. Namun, pandangan yang disuarakan tadi oleh anak-anak muda telah sebenarnya dikongsi oleh rakyat Malaysia segenap umur tanpa mengira kaum dan agama. Ini jugalah pandangan-pandangan yang saya kutip dalam pertemuan saya dengan warga setiawangsa. Isu seperti kemampuan memiliki rumah, gaji yang dilihat tidak mampu mengejar kos sara hidup sebagaimana disentuh oleh Joe sebentar tadi, walaupun mereka membanting tulang dan bekerja keras. Dan tidak lupa kepada ramai ibu bapa yang risau tentang sistem pendidikan yang menjadi mangsa politik negara. Tadi juga disentuh tentang soal KWSP. Ramai yang bercakap tentang tidak mampu berdepan untuk menjadi tua ataupun jatuh sakit kerana kos yang melambung. Ada kadang-kala kita dah masuk ke M40 sebab jatuh sakit dia jatuh balik ke B40. Siapa yang mendengar keluhan mereka? Nak harapkan orang politik, rakyat tidak berpuas hati dengan keadaan politik kita. Betul atau tidak? Hari demi hari, perebutan kuasa dan pergaduhan jawatan sering mengatasi kepentingan rakyat. Parti bersilih ganti, Perdana Menteri bertukar-tukar, slogan dan salam berbeza-beza, kesian kat penjawat awam. Tapi yang lain seakan-akan tidak ada apa-apa perubahan. Politik kebencian terus membara. Institusi kerajaan terus digunakan sebagai alat politik. Reformasi yang dijanjikan hanyalah itu, sekadar janji semata-mata. Rakyat Malaysia khawatir, mereka takut. Dan yang lebih merisaukan, apabila anak-anak muda yang bercakap begini, ialah kerana anak-anak muda ini merupakan masa depan kita. Harta terpenting negara kita. Jika anak-anak muda hilang harapan, apakah peluang yang ada untuk negara kita? Kita harus terima serius pandangan mereka. It is a warning signal that we cannot ignore. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya nak kita bayangkan tahun 2066. Ya, berapa ramai kita ada lagi pada waktu itu, wallahualam, 40 tahun akan datang. Anak-anak muda tadi, yang comel-comel yang berucap tadi, mereka dah mungkin 60 tahun. Ada yang dah jadi tokoh masyarakat, ada yang dah bersara. Tapi bayangkan pada waktu itu, politik didominasi oleh orang-orang 90 atau 80 tahun. Bayangkan kalau Rafizi masih lagi mendominasi politik, Khairi Jamaluddin, Wan Faisal dan saya sendirilah kalau umur panjang. Umur Raf 88, KJ 90, saya 84. Kita rasa lucu, kita gelak. 40 tahun lepas, saudara-saudara,
Hadi Awang 39 tahun naik Presiden PAS. Muhyiddin Yassin, Menteri Besar Johor juga 39 tahun. Anwar Ibrahim, Menteri Pendidikan dan Ketua Pemuda UMNO juga 39 tahun. Tahun itu 1986, PAS hantar siapa untuk lawan Anwar? Muhammad Sabu, umur 32 tahun. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah saudara-saudara, kalau kita tak bagi ruang yang sihat kepada peralihan generasi di dalam kepimpinan, kita tak akan lihat perubahan yang meyakinkan. Namun, di Malaysia, generasi boomer yang sama yang terus memonopoli tampuk kuasa. Sampai bila kami yang berusia 40 sampai awal 50-an ini terus menerus di label muda. Suara anak-anak muda yang betul-betul muda tadi akan terus terpinggir. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya mula terlibat dalam politik 25 tahun yang lepas. Umur sama dengan Robin, tapi tak pandai cakap macam Robin. Tadi gadis yang berucap tadi. Saya ada cita-cita yang tinggi. Cita-cita politik yang progresif mengimpikan reformasi. Saya tak minat parti-parti yang dilihat established tetapi memainkan sentimen kaum dan agama. Sebab itu, saya memilih untuk menyertai PKR walaupun dilihat tidak ada harapan. Gerakan itu tandus sumber dan calon. Kita berdepan dengan tekanan masyarakat dan juga jentera kerajaan. Dalam keadaan itulah saya yang waktu itu 15 kilo lebih ringan dicalonkan untuk menjadi calon termuda dalam pilihan raya 2008 di Dun Seri Setia. Dan saya kebetulan menang dalam pilihan raya tersebut bersama calon-calon muda yang lain dalam tsunami politik. Bukan sebab rekod kami atau orang kenal kami, tapi sebab rakyat meluat dengan kegagalan UMNO Barisan Nasional selepas mereka mendapat mandat 90% kerusi parlimen. Pakatan Rakyat ketika itu menang di 4 buah negeri selain Kelantan dan kita berjaya menafikan majoriti 2/3 UMNO Barisan Nasional. Fast forward beberapa tahun kemudian, saya pun dah 2 penggal di DUN, saya menaruh cita-cita juga nak ke parlimen. Saya berbincang dengan saudara Rafizi dan akhirnya kerusi yang dipilih ialah kubu terakhir UMNO di Kuala Lumpur yang tak pernah tumbang, iaitu Setiawangsa. Dan saya masih ingat kata-kata Raf. Nick, you dah ketua pemuda parti, you tak boleh tanding di kerusi selamat. You kena sumbang kepada kemenangan PH. Kalau you menang di Setiawangsa, kita menang di Putrajaya. Dan betul itulah realiti pada tahun 2018. Buat pertama kali, UMNO Barisan Nasional tumbang di Malaysia. Semangat itulah yang membawa ramai antara kita bertahan di dalam politik selama puluhan tahun. Rafizi dan saya dapat peluang pegang amanah sebagai wakil rakyat, sebagai menteri. Namun lebih ramai penyokong biasa berkorban wang ringgit, hilang kerja di pulau jiran di kampung, naik turun mahkamah dan masuk penjara dan tidak dapat apa-apa. Betul atau tidak? Adakah kita lupa semangat luar biasa rakyat Malaysia, bukan hanya yang tinggal di tanah air tapi dari seluruh dunia, yang memastikan Najib Razak tumbang pada 2018. Pada waktu itu, Najib memilih untuk adakan pilihan raya pada hari Rabu bagi mengurangkan bilangan yang keluar mengundi kerana difikirkan ini akan menguntungkan UMNO Barisan Nasional. Ada 2 orang rakyat yang mengusahakan inisiatif undi Rabu, mengumpulkan RM250,000 dari orang ramai dan mengedarkan wang ini kepada golongan berpendapatan rendah
agar mereka dapat pulang mengundi. Setiap hari mereka akan berada di ATM tak jauh dari sini di Taman Tun selama sejam untuk uruskan wang tersebut. Ada satu lagi inisiatif pulang mengundi, memadankan rakyat Malaysia untuk berkongsi kenderaan dan mendapat sumbangan untuk pulang mengundi, melibatkan 4,000 penyumbang dan 2,000 pengundi. Ramai pengundi Sabah yang tinggal di Semenanjung dapat membeli tiket kapal terbang daripada program ini. Dan kisah yang saya tidak boleh lupakan ialah kisah Christina Mariswamy, anak Malaysia yang tinggal di Texas, Amerika Syarikat. Beliau hanya menerima kertas undi pada 7 Mei 2018, 2 hari sebelum mengundi. Kalau orang biasa macam kita, mungkin kita dah give up. Christina terus ke lapangan terbang Houston dan mengangkat kertas untuk mencari sesiapa yang akan ke KL. Kita kena ingat, tidak ada direct flight daripada Houston ke KL. Dan secara kebetulan bertemu seorang juruterbang Malaysia yang akan melalui Taipei untuk pulang ke KL. Dan beliau juga nak pulang mengundi. Juruterbang tu sampai ke KLIA, serahkan kertas undi itu kepada seorang lagi pengundi yang nak pulang ke Pulau Pinang. Dan akhirnya kertas itu sampai ke Dun Macang Bubuk di mana Christina mengundi. Saudara-saudara, ini ialah kisah-kisah yang menyayat hati. Pengorbanan rakyat Malaysia yang biasa nak tengok perubahan. Mereka hanya nak lihat pertukaran kerajaan berlaku secara aman dan perubahan-perubahan yang dijanjikan akan dilaksanakan apabila kita memegang tampuk pemerintahan. Saudara-saudara, namun hari ini kita dapat lihat sistem politik yang masih terperangkap dalam kitaran ketidaktentuan dan kompromi. Cycles of instability and compromise yang mengenepikan agenda reformasi dan perubahan yang telah acap kali kita janjikan. Setiap hari, orang bertanya, apa dah jadi? Mengapa PH dan PKR begini? Mengapa kami penyokong-penyokong diambil mudah? Mengapa PH tidak mendengar pandangan rakyat? Mengapa PH mengkhianati prinsip-prinsip asasnya? Dan mengapa PH mengulangi kesilapan sama yang kami pilih untuk PH betulkan? Susah saya nak jawab. Ini amatlah menyedihkan kerana inilah kumpulan yang meletakkan kepercayaan dengan kita. Tidak ada kepentingan. Mereka telah dikecewakan sekian lama dan tidak masuk akal untuk mengharapkan mereka bersabar selama-lamanya. Jika dulu Pakatan Harapan bercakap tentang harapan, kini PH pun dah mula mainkan sentimen ketakutan. Kalau di bandar-bandar di kawasan ramai orang Tionghoa dibisik, kalau tak undi PH nanti PAS akan menang. Apa yang merisaukan rakyat, terutamanya anak-anak muda, ialah sekiranya pemimpin negara asyik berdolak dalik dan janji perubahan kerap ditangguhkan. Inilah yang dibangkitkan sahabat-sahabat saya di Sabah yang sebelum ini mengundi PH tetapi memilih untuk duduk di rumah pada PRN yang lepas. Inilah yang dibangkitkan oleh jiran-jiran keluarga saya di Selangor yang mana PH sudah menjadi establishment dan janji perubahan menjadi semakin kabur. Inilah yang dibangkitkan oleh penjawat awam di Setiawangsa yang merasakan klinik dan sekolah kerajaan di Kuala Lumpur berdepan cabaran besar bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin padat. Saya juga rasa sangat dekat sebab anak saya sendiri, Ilhad, dia tidak akan mengundi pada pilihan raya akan datang tetapi pada pilihan raya berikutnya. Anak-anak muda yang telah kita dengarkan tadi penuh harapan seperti saya sendiri dahulu, tetapi sekiranya perkara yang kita lihat berterusan akan hilang kepercayaan dengan negara dan juga konsep demokrasi. Mereka akan mula percaya bahawa walaupun parti politik berubah, politik tidak mampu membawa perubahan yang sebenar. Kita tidak mahu anak muda bersikap sinis kepada politik. Kita tidak mahu anak-anak muda melihat politik ini sebagai hanya medan perebutan kuasa, jawatan dan harta
yang akan menguntungkan kelompok yang kecil dan merugikan rakyat biasa yang ramai. It must be for the many and not the few. Kita tidak boleh menolak anak-anak muda ini kepada politik ekstrim, kaum dan agama yang kita lihat berlaku di seluruh dunia, yang mengaburkan isu sebenar sebagaimana dibentangkan oleh Joe sebentar tadi di dalam bahasa ataupun retorik permusuhan rakyat. Saya mahu mereka melihat politik sebagai ruang untuk membina negara, sebagai ruang untuk memperjuangkan kesaksamaan dan sebagai ruang untuk mencipta dasar yang lebih baik. Saya mahu mereka melihat politik sebagai medan untuk memastikan hak setiap anak Malaysia tanpa mengira kaum, agama, wilayah maupun latar belakang ada peluang untuk hidup bermaruah dan berjaya. Rakyat tidak mahukan politik nostalgia lagi ataupun watak-watak politik yang sama. Generasi boomer tersebut seolah-olah tiada orang lain yang layak memimpin. Kata-kata Zohran Mamdani ketika mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar New York, we know that too often in our past, moments of great possibility have been promptly surrendered to small imagination and smaller ambition. What was promised was never pursued. What could have changed remained the same. Kita tak mahu lepaskan detik besar ini kepada cita-cita kerdil. Malaysia wajib politik yang kembali ke asas ataupun back to basics. Politik untuk khidmat bukan pangkat. Politik yang berasaskan keyakinan bukan mengumpul kekayaan. Politik yang berteraskan kejujuran bukan kedudukan dan kepentingan. Politik yang membuatkan rakyat berharap bukan meluat. Politik yang memahami perubahan bukan hanya pertukaran kerajaan tetapi pertukaran idea dan corak pentadbiran. Saudara-saudara, perjuangan ini tidak boleh mati hanya kerana kita kecewa. Perjuangan ini tidak boleh terhenti hanya kerana sistem melelahkan. Perjuangan ini tidak boleh digadaikan bulat-bulat kepada mereka yang melihat politik sebagai mainan kuasa. Perjuangan ini mesti diteruskan bersama-sama generasi baru. Perjuangan ini mestilah bersandarkan impian dan cita-cita, bukan ketakutan dan kebencian. Pada masa yang sama, sistem ekonomi sedia ada juga perlu dibina semula dengan tujuan dan matlamat yang jelas. Kita mahukan ekonomi yang melahirkan nilai yang lebih lestari dan memastikan martabat insan terpelihara. Dalam dunia yang semakin tidak menentu, apa yang boleh kita lakukan agar Malaysia dapat terus ke depan? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, kami berharap bersama-sama dengan sahabat-sahabat, anak-anak muda dan rakyat Malaysia yang percaya bahawa kita boleh membina semula negara. Kita mahu buktikan politik yang progresif ke depan, berani dan berprinsip masih ada tempat di Malaysia. Kita tidak mahu politik pelbagai kaum tersekat kerana warisan politik lapuk sebelum ini. We need a leadership that is sincere, courageous and authentic. Kita perlukan pemimpin yang ikhlas, berani dan asli. Saya tahu perjalanan ini bukan mudah. Tetapi sejarah tidak pernah dibentuk oleh mereka yang menunggu keadaan menjadi mudah. Saya tahu muka-muka yang ada kat sini. Sebaliknya, sejarah dibentuk oleh mereka yang berani memulakan sesuatu ketika ramai yang lain sudah berhenti percaya. Kepada anda semua, saya ingin katakan, jangan hilang harapan terhadap tanah air kita. Jangan biarkan politik dibolut oleh mereka yang mahu anda kecewa. Jangan biarkan masa depan Malaysia ditentukan tanpa suara anda. Perjalanan ini bukan mudah,
tetapi ia baru sahaja bermula. Saya tetap yakin dengan rakyat Malaysia dan kami berharap rakyat Malaysia juga berkongsi keyakinan itu. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saudara-saudara, ketika kami banyak berbincang, saya dan saudara Rafizi ada bertanya kepada saya, dia kata, tak rasa gila ke kita nak buat kerja ni? Kan? Adalah rasa juga kan, dulu kita buat, waktu tu muda lagi, Rafizi pun banyak rambut lagi. Saya pun kurus lagi. Kita rasa banyak tenaga. Tetapi kalau dulu pada waktu itu orang tak kenal Rafizi, orang tak kenal Nik Nazmi. Tetapi kerana orang nakkan perubahan, kita mampu untuk membina sesuatu gerakan. Kali ini, kami melepaskan segala-galanya atas keyakinan bahawa kalau kita buat sesuatu yang betul, akan ada orang yang membantu. Kita tidak payah untuk risau atau khawatir, rakyat yang ramai akan bangkit bersama-sama kami dan insya-Allah kita akan mewariskan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih YB Nik Nazmi atas ucapan dan perkongsian sebentar tadi.